ibadat kerja-kerja Islam yang kita buat atas tapak merasakan kehebatan dia, ada lain. Dengan dia buat tapi tak rasa haibat. Ibadat orang yang makan tak rasa kesedapan. Sebab apa? Ada cacat. Sebab dia demam. Dia demam teruk, panas, menggigil, dan kita bagi makan apa sedap pun dia tak rasa. Walaupun dia makan. Itulah kita dengan Islam. Walaupun kita buat amalan Islam pada zahir, tapi bila rohani dia tak kuat, dia tak akan rasa keenakan dia, kelazatan dia, ya. Jadi merasakan adalah perkara yang penting. Merasakan kebesaran dia, keagungan dia, kewujudan dia yang membawa kepada insan itu akan tunduk. Ini yang penting, nak tunduk. Allah Ta'ala amat kasih hamba yang tunduk kepadanya, merendahkan diri kepadanya, fakirkan diri kepadanya. Dia amat, kalau bahasa kita, amat menyampah. Kalau orang yang angkat kepala, tak rasa dia fakir dengan Tuhan, ya, lalu dia memandang dia, ini aku, walaupun mulut tak cakap, dia nampak tak pasal-pasal, dia rasa macam dia besar. Kau hamba fakir, hina. Kita ni bangsat dengan Tuhan. Pandang tu sifat kita, bahawa Tuhan kasih akan kita. Kita jangan angkat kepala je, menjadi murka besar Allah Subhanahu wa ta'ala.